Very good morning, my friend. Have a nice day. Kita road trip lagi, my friend. Hari ini kita masih di main road Pinampang, my friend. Cuma hari ini kita update Jalan Pavilion, my friend. Jalan Pavilion Pinampang. Saya ingat last saya review ini tempat 31 Mei masa pesta keamatan, my friend. Wow. Hari ini kita ada lori besar di depan, my friend. Sekarang menunjukkan baru 9.43 pagi, my friend. Cuaca di Kota Kinabalu sekarang tidak berapa menentu. Sekejap panas, sekejap hujan. Dia bertukar-tukar dia punya musim, my friend. Bertukar-tukar dia punya musim. Cuaca dia sekarang sukar diramal. Ada masa dia angin kuat, ada masa hujan. Susah mau cakap, my friend, sekarang punya musim. Salah satu mercu tanda pergi ke Pavilion, my friend. Pavilion, ini salah satu dia. Kalau anda jumpa McDonald, ini salah satu McDonald. Ini tidak jauh dari sini, my friend. Dari Jalan Pavilion. Pavilion adalah salah satu jalan utama, my friend. Pavilion Pinampang adalah salah satu jalan utama yang menghubungkan jalan baru dan jalan lama. Yang keduanya dia boleh tembus ke Kota Kinabalu, my friend. Dia tembus di hadapan. Maksud saya di hadapan sekali kita akan jumpa traffic light. Kita akan jumpa traffic light. Kita akan boleh tembus ke Kota Kinabalu, my friend. Cuaca di hari ini betul-betul panas. Sebagai makluman juga di roundabout di hadapan, kalau anda masuk ke kiri anda akan sampai ke Dongongon. Kalau anda ke kanan dia akan tulis Pinampang Jalan Lama, my friend. Sebagai makluman juga, kalau dari Pinampang pergi ke Kota Kinabalu, especially dari Pavilion ni, my friend. Pavilion Penampang, saya ingat 5 ke 6 kilometer. Sebenarnya 5 ke 6 kilometer tu tidak sampai 10 minit, my friend. Tapi jangan silap, apabila jam
Bukan lagi 10 minit my friend lah. Bukan lagi 5 ke 10 minit. Dia boleh jadi berjam-jam. Kereta dia laju-laju my friend. Kita kena. Oh yo. Macam yang saya cakap tadi my friend. Ini jalan dia boleh tembus ke Kota Kinabalu. Saya ingat dulu saya pernah buat bukan satu, ada 2 ke 3 konten my friend. Daripada sini di hadapan traffic light, apabila anda ke kiri dia akan sampai ke Dengongon. Dia akan sampai di sana kebudayaan my friend. Apabila anda ke kanan, itu akan memasuki jalan lintas, seterusnya pergi ke Kota Kinabalu. I think last saya di sini masa tu 31 bulan 5 saya buat konten berkaitan dengan sambutan Pesta Keamatan. Ini kita cuma review jalan Jalan Pavilion my friend, Jalan Pavilion Penampang. Tapi apa yang saya nampak my friend, macam biasa juga, tiada perubahan my friend. Tapi tidak apa, at least saya sudah sampai hari ini di Pavilion my friend. Saya pun bukan selalu ada masa di sini my friend. Memang saya di area Penampang, tapi saya selalu di kawasan Bundusan sana my friend. Jalan Duta. Okey. Ini dia my friend. Dia punya panas hari ini boleh tahan. Lebih-lebih my friend. Sekarang baru pukul 9.50. Look at the sky my friend. Sudah lama kita tidak dengar itu ayat my friend. Look at the sky. Ya, hari ini kita boleh look at the sky. Tempat dia memang betul-betul sibuk. Roundabout ada kiri kanan, semua aktif my friend. Oh yo. Kalau ikut pengalaman my friend, kalau kita guna handphone, dia tidak akan bertahan lama di atas dashboard my friend. I think kalau 10 minit, saya pernah tidak sampai setengah jam my friend. Depend pada cahaya matahari my friend. Kalau dia terlampau panas, 10 minit pun tak sampai my friend. Tapi walau macam mana pun, hari ini kita tengok maksudnya setakat mana yang dia mampu kan.
Macam saya cakap di awal tadi, my friend, di Penampang ke Kota Kinabalu ataupun tempat lain, atas kertas memang dia boleh cakap 10 minit, 15 minit, tetapi tidak sama dengan jalan yang sebenarnya. Inilah kenyataan di atas jalan raya, tidak sama dengan atas kertas, my friend. Sekarang kita sudah tembus Jalan Duta, my friend. Jalan Duta Beverly Hill, dikenali juga Jalan Tundusan Penampang, my friend. Hari ini kita tidak boleh lama, my friend. InsyaAllah kalau dalam minggu depan, my friend, I think 14 ke 15 hari bulan, kemungkinan besar kita akan review di tempat lain pula, my friend. Kita akan review mungkin tempat lama, Kota Belud, next time, my friend. Ini Jalan Beverly Hill, my friend. Jalan Beverly Hill, Jalan Duta, dia boleh bersambung ke Jalan Pavilion, my friend. Okay, kita sudah sampai ke Beverly Hill. Okay. Di sini ada satu angle, my friend. Ada satu angle kalau pagi-pagi ataupun petang, di sini memang cantik dia punya ni. Sekejap, my friend, saya akan cuba viewkan dia punya ni. Okey, di sini, my friend. Kalau you ambil di sini, okey. Look at the sky, my friend. Ni ya, dia tengok, my friend, dia. Tempat dia cantik. Okey. Ini ada satu lagi, my friend. Area sini, my friend. Okey. Delta Height dengan Menington, my friend. Ini, my friend. Okey. Dia ada cantik, dia view sedikit. Okey, my friend. Have a nice day. Thank you. Terima kasih sudah berkunjung ke video saya. Harap berjumpa lagi di lain kesempatan, my friend. Assalamualaikum dan salam sejahtera.